Cikgu masak mesti bagi pergi sekolah lagi. Ada selain sekolah je. Kalau kita ada robot je. Jangan cakap macam tu. Cikgu bagi kerja sebab nak kita pandai. Kalau tak belajar, sehari tak matilah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu terima kasih. Cikgu Asia. Padahkan minggu depan kita nak periksa. Jadi hari ni cikgu akan bagi kelas amalan kat awak. Cikgu dah awak sana apa yang cikgu kat depan boleh? Aduh, kecoh lah. Latihan je. Awak ada masalah ke? Kenapa? Kalau cikgu, sebab latihan dia penat lah. Lah, siap. Baik, latihan je. Cek. Awak gimana? Diorang nak keluar kelas. Nak anak cikgu sikit balik ke sekolah. Nak kita tak penat ke? Kan? Aku pergi sekolah je. Siap sekolah je. Tak ada tak ni apa. Tak lah. Oh, kan tak dengar aku cakap cikgu suruh masuk kelas. Dia ada cikgu. Ada perkasaan ke? Tak nampak malam. Cikgu balik lewat yang sebenar. Kau tak ada buat boleh tak? Tak tahu. Dah memang kerja je. Lagi pun siapa suruh kita bagi sekolah banyak-banyak? Kau cikgu ke? Tak kan? Kau bagi pula. Tapi best juga. Aku belajar kat perpustakaan ni. Kalau bosan boleh baca buku. Tapi buku ni ada kan kata pelagak-pelagak. Baik, sebab tu lah. Tu lah tadi kita tak Sebab tu kan nanti ada portrait. cakap orang banyak. Betul je. Macam Ni buku karya cikgu dah siap. Cikgu siap. Datang awal tadi. Siap je. buku apa? Mahal lah. Jadi, cikgu ada bagi komen. Kau ada komen? Ada? Nah, cikgu siap tulis komen lagi dekat setiap buku. Cikgu kata, cikgu harap kamu boleh buat lebih baik lagi. Cikgu tahu awak bagus. Tapi awak bagus. Aku pun cikgu ada komen. Terus kau berusaha dengan Naufal, cikgu bangga orang yang selalu berusaha. Nampak tak walaupun cikgu tak tahu. Cikgu tak tahu. Cikgu tak pernah putus asa dengan kita. Masih menyesal. Hari tu aku konten dengan dia. Boleh lambat lagi kalau kita pergi minta maaf kepada cikgu. Tengah adik kalian. Kenapa cikgu? Kita je dia. Kita kerja stesen je kan. Wah, padahal kita dah memiliki cikgu kuat di sekolah. Dengan cikgu saja kalau susah. Minta maaf kepada cikgu. Minta maaf cikgu kerana terlepas saya biada dengan cikgu. Saya sama cikgu saya minta maaf sebab selalu nakal dan konten. Terima kasih cikgu sebab saya dengar saya semua. Padahal kita yang selalu buat cikgu susah. Maafkan kami cikgu. Ni adik-adik cikgu. Terima kasih. Cikgu maafkan awak semua. Cikgu. Cikgu tak nak harapkan pun hadiah ni. Cikgu harap awak suka sebab perayaan awak tu je yang paling awak. Tidak. Cikgu saya lupa. Tak nampak lagi juga semalam
Cikgu tak boleh. Malam-malam. Aku tu.